minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bunyi macam ustaz-ustaz. Okey, ini 10 bulan 5 2025. Ini hari aku ada misi untuk ride solo. Aku tak tahulah video ni ada bunyi suara ke apa lepas ni. Aku pun tak ada siap sangat. Okey, tujuan aku buat video ni untuk kegunaan aku sendiri sebenarnya, dan aku akan letak kat YouTube lah. Dan boleh juga digunakan untuk rujukan lah, kalau siapa nak pergi live. So okey, pada hari ni aku akan perancangannya lah 3 hari 2 malam. So target aku adalah ke Terengganu, tapi malam pertama ni untuk ini hari aku akan stay dekat Cerating. Jadi malam kedua besok kat Terengganu lah. Ini first time, banyak yang first time dalam hidup aku hari ni. First time ride solo jauh-jauh. First time sampai dekat Pantai Timur. Sebenarnya aku dekat Malaysia ni banyak tempat dah pergi, tapi belah-belah Pantai Timur ni agak kurang lah. Pernah pergi tapi agak kurang. So itulah target utama aku untuk menjelajah lah sikit-sikit kat sana dengan motor. So ini hari motor yang aku gunakan ni adalah Yamaha Racer 9 GT. Okay, aku pun dah lama tak buat video, nak cakap seorang-seorang ni pun dah rasa macam pelik. So pelan-pelan lah dapatkan dia punya rentak tu. Sekarang ni aku daripada Melaka, dan ini hari kemungkinan semua jalan tak ada highway lah, semua jalan-jalan kampung. Dan itulah yang sebenarnya aku cari untuk lihat tempat orang. Okay, sekarang pukul 7:30 pagi, matahari pun baru nak naik. Apa lagi lepas ni aku sambung. Okey, sekarang dah dekat empangan dakungan air untuk Melaka kot. Di empangan jus. Telah sibuk dengan kerja, telah sibuk dengan masalah, stres tak ikut. Layan. Okey, sekarang berada di Jalan Batang Melaka ke Menceh.
bukan ke Mencir lah ni kot. Mungkin lah. So lepas ni melalui jalan ke Gemas pula. Betul lah, ni depan ni Balai Polis Kemencir. Kalau belok kiri ni dia ke Tampin, ke kanan dia Gemas lah. Jarak perjalanan aku sekarang, target aku adalah Teluk Cempedak. Jarak perjalanan dalam 3 jam 10 minit lagi. So 224 km lagi. Ya ye. Okey, sekarang dah sampai Palong. Ini hari cuaca baik, matahari menyinar dengan terang benderang. Jadi harap-harap 3 hari ni cuacanya macam ni lah. Kalau nak hujan lah malam, boleh lah aku lihat. Okey, jarak perjalanan ada lagi untuk ke Teluk Cempedak ada lagi 195 km, lebih kurang dalam 2 jam 41 minit lah. Aku menggunakan Chigi amat memudahkan lah. Amat memudahkan. Bateri handphone pun tak cepat habis. Lepas tu smart, yang penting dia smart. Lomang dodol. Selera kampung podeh mengorang. Okey, ni Palong 1 Palong 1. Kau ni siapa tengok kat YouTube tu, yang duduk Palong 1 atau kampung Palong 1, aku dah lalu depan kampung kau. Jalan ni akan terus keluar dekat Muazzam. Jalan ni boleh pergi ke Mersing, boleh pergi ke daripada Melaka lah. Kalau daripada Melaka memang guna jalan ni lah, untuk contoh ke Mersing ke Pantai Timur senang cakap.
Kalau nak lalu KL jauh lah. Lalu sini yang paling dekat lah. Okey, apa-apa aku sambung. Ada jual lagi lemang Okey, sekarang aku dah sampai persimpangan Kelatung Highway Kat Kelatung pun ada highway Aku banggalah jadi orang Kelatung.